Mak kau tak eja ke? Netizen kritik SHIERAIJOY. Tak pandai jaga ODAH setelah popular. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Selepas menyertai sebuah program realiti, anak perempuan kepada pelakon dan penyampai radio, Sharifah Shahirah, iaitu Audra sering menjadi perhatian warganet dan tidak terlepas daripada menerima kecaman di media sosial. Menerusi perkongsian dalam podcast Too Pretty to Handle, Sharifah Shahirah Syed Abu Bakar, 51, menjelaskan dia memilih pendekatan untuk tidak memberi sebarang reaksi terhadap komen negatif yang dilemparkan terhadap dirinya dan anak. Saya cuba untuk tidak jawab. Jangan balas dan jangan respon sangat sebab mereka tidak tahu. Baca juga, kecaman, tapi tak beremosi. Tapi saya sedih dengan mereka. Kesian dengan mereka. Baru lepas mengaji pun cakap benda tak elok. Sembahyang 5 waktu tapi cakap menyakitkan orang. Mungkin kadangkala saya akan berfikir begitu. Kalau kita nak terangkan, apa lagi yang kita boleh betulkan mereka? Saya cakap pada Odah, mereka ini akan selalu nak menang. Kau jangan gaduh dengan mereka. Mereka asyik cakap, mak kau tak eja ke? Kita eja, ingat senang ke anak-anak nak dengar. Tapi saya bersyukur, ada yang dekat dan kenal dengan saya. Itu sudah cukup, ujarnya.